Kawan pemancing semua, selamat datang kembali ke saluran saya. Hari ini, kita akan menyelami ramalan Clef yang sangat dinanti-nantikan untuk 8 November 2025 di seluruh Malaysia yang indah ini. Saya tahu ramai yang tertanya-tanya, adakah hari ini akan menjadi hari rezeki kita atau adakah ikan akan merajuk? Percayalah, berdasarkan data terkini yang saya kumpulkan, hari ini menjanjikan sesuatu yang istimewa, terutamanya bagi mereka yang bijak memilih lokasi. Untuk para pemancing di Pantai Barat, hari ini adalah peluang keemasan. Mari kita fokus pada beberapa spesies utama yang dijangka aktif. Ikan tenggiri, King Mackerel. Di mana mencari? Cari tenggiri di kawasan perairan pantai yang lebih tenang, terutamanya di sekitar muara sungai atau di laluan bot. Tenggiri cenderung mendekati darat sedikit apabila hujan singkat melanda, mencari umpan yang dihanyutkan air. Mengikut pengalaman saya, mereka suka bersembunyi di struktur bawah air, seperti terumbu karang buatan atau bangkai kapal kecil. Pada apa memancing, gunakan set pancing sederhana berat, medium heavy, dengan jig atau spoon berkilat. Umpan hidup seperti sela kuning atau kembung juga sangat efektif. Cuba kaedah trolling perlahan di sekitar kedalaman 3 hingga 5 meter. Ikan talang, Giant Trevally GT. Di mana mencari? GT adalah pejuang sejati. Mereka akan aktif di sekitar struktur berbatu, jeti atau muara sungai di pantai barat yang kurang terkesan dengan monsun. Suhu air yang hangat sekitar 28 hingga 30 darjah Celsius akan membuat mereka bertenaga mencari mangsa. Pada apa memancing, rod spinning, berat dengan popper atau stick bait bersaiz besar adalah pilihan terbaik. Teknik casting dan retrieve pantas akan menarik perhatian mereka. Pastikan tali pancing anda kuat, kawan-kawan. Ikan siakap, barramundi, peacock bass, ikan raja mencari bagi pemancing air tawar, terutamanya di tasik atau sungai pedalaman di semenanjung Malaysia. Siakap dan peacock bass akan menjadi sasaran utama. Dengan hujan yang dijangka, paras air mungkin sedikit tinggi, menjadikan mereka lebih berani keluar dari pelindungan. Mereka suka bersembunyi di struktur kayu tumbang, kawasan berumpai atau bawah jambatan. Pada apa memancing, untuk siakap, gewang minnow atau sesudu kecil. Manakala untuk peacock bass, gewang crankbait atau soft plastik berbentuk ikan kecil sangat berkesan. Teknik casting ke arah struktur dan retrieve dengan jerk and pause akan membangkitkan naluri pemangsa mereka. Sekarang, mari kita selami mengapa ramalan ini begitu. Pertama, tentang cuaca. Malaysia kini berada di permulaan musim monsun timur laut yang bermula dari November hingga Mac. Ini bermakna pantai timur akan mengalami angin kencang dan hujan lebat, membuat aktiviti memancing di laut dalam agak mencabar dan berbahaya. Banyak resort di pantai timur juga akan ditutup. Namun, di pantai barat, keadaan lebih tenang walaupun hujan singkat masih dijangka pada sebelah petang atau malam. Suhu dijangka sekitar 23 hingga 31 darjah Celsius dengan kelembapan tinggi sekitar 83 hingga 86%. Tekanan atmosfera mungkin stabil. Tetapi dengan monsun, sedikit ketidakstabilan boleh berlaku. Angin dijangka bertiup dari timur laut. Suhu air pula di kebanyakan perairan Malaysia kekal hangat pada purata 28 hingga 30 darjah Celsius. Suhu air yang konsisten ini sangat penting kerana ia mempengaruhi metabolisme dan aktiviti makan ikan. Ikan masih akan aktif mencari makan dalam suhu yang selesa ini. Fasa bulan pada 8 November 2025 adalah fasa bulan sabit mengempis. Warning gibbous.
Bulan dijangka diterangi sekitar 85 hingga 92% dan sedang mengecil adalah 2 hari selepas bulan purnama. Secara tradisional, ramai pemancing percaya fasa ini, terutamanya selepas bulan purnama, boleh menyebabkan ikan kurang aktif pada waktu siang terang kerana cahaya bulan yang masih banyak. Waktu malam membolehkan mereka makan. Jangan putus asa kerana pada fasa bulan sabit menipis ini, air pasang surut nap tide juga berlaku yang boleh mempengaruhi pergerakan ikan di kawasan tertentu. Secara keseluruhan, saya berikan ramalan Clef untuk hari 8 November 2025 ini sebagai sederhana hingga baik di pantai barat, tetapi sukar hingga merajuk di pantai timur. Keadaan cuaca monsun timur laut yang aktif akan menjejaskan pantai timur dengan hujan lebat dan angin kencang, menyebabkan ikan bergerak ke laut dalam atau ke kawasan terlindung. Manakala di pantai barat, walaupun ada hujan singkat, suhu air yang hangat dan tekanan yang lebih stabil akan mengekalkan aktiviti ikan, terutamanya pada waktu pagi dan petang. Jadi, kawan-kawan, saya doakan ni Khvosta ni Ceshui semoga berjaya memancing. Jangan lupa untuk sentiasa berhati-hati di air. Utamakan keselamatan. Kalau anda suka dengan ramalan Clef sebegini, tinggalkan satu like dan langgan saluran saya. Dan saya nak tahu apa rancangan memancing anda hujung minggu ini. Pernah tak anda dapat tangkapan besar dalam fasa bulan sabit mengempis? Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen di bawah